Assalamualaikum. Salam Sejahtera kami Dari Kopi dan Culture. Yeay kembali Dalam Episod baru season 4. Okay, welcome Okay. back guys. Welcome back. Welcome back. Saya pun dah tak ada rambut. Saya pun dah tak ada baby dalam perut. Saya betul? pun masih tak ada. Masih tak ada calon, jadi boleh masuk Minang. Kita dah ada Katul tahun ni. Yes. Season ni. Ya. So season ni kita akan buat apa? Katul? Kita akan buat pelbagai episod yang konsep dia lebih kurang sama tetapi lebih menarik lagi pada season 4 ni. Konsep dia macam kopi dan Apa kan? Kopi dan culture. kopi dan Kopi culture. panas. Panas-panas. Apa tu kopi panas? Apa tu kopi panas? Kopi Panas adalah segmen di mana kita akan kupaskan isu-isu yang terkini, yang panas, yang tak semua orang boleh cakap. Kita akan jadi melodi di TV Kopi Culture. Ya. Kita akan bincangkan topik-topik yang menarik. Tapi episod Kopi Panas dia akan ada di mana? Di mana? Di mana? Di TikTok. Di TikTok. Di mana? Blur. Episod pertama dia blur sikit. Episod Kopi Panas kita akan highlight di TikTok. Yeah. Dan episod yang lain-lain Dia tu selalu lebih kita akan macam panas-panas biasalah dekat YouTube ada, dekat Hello 2.0 pun ada. Jadi kami mewajibkan para pecinta kopi dan culture sekalian untuk follow kami di TikTok. Ya, betul. Follow kami di TikTok. Tap the screen lah tu. I baru belajar itu. Tap the screen lah. Hantar apa yang dia orang hantar. Thank you for the TikTok. rose. Betul lah. Kita boleh buat macam tu juga. Boleh. Kan? So dalam Kopi Panas tu nanti kita bincangkan macam topik hari tu, topik panas tu topik gajah. Kita Kan, pun- sayu je kita tengok. Kita pun masih berada dalam bulan Mei ni. Jadi saya rasa masih tidak terlambat sebab hari-hari juga kita merayakan Hari Ibu. Selamat Hari Ibu kepada semua ibu-ibu yang hebat di luar sana. Betul. Dan jadi macam nak kena pula dengan harinya kan kejadian tersebut. Betul. Dan Kopi Panas juga kita akan update perkembangan Syed Saddiq dan Bella. Bella Astilla. Hashtag dia apa? Apa best? Ada hashtag Best. Bas. Bas. I don't know how. Macam mana nak pronounce? Tolong Yeah. bantu kami peminat kopi dan culture. Saya tahu itu adalah menjadi sebagai upama multivitamin untuk anda setiap hari Betul. untuk kekal happy dalam mood Bella Astilla dan Syed Saddiq. Ya. Okey. Dalam tu saya pun nak cakap hi Nora Danish. Masih dan Nora Danish. Tambah pula Nora Danish dah lebih lagi sekarang ni kan ekstra cantik dia. Ya. Itulah. Okey. Lain-lain topik kita macam biasalah kita akan buat segmen kopi kenal. Kita akan ada tetamu-tetamu khas yang kita akan undang dan juga tetamu bukan saja daripada DIB Highcom ataupun daripada subsidiary kita. Ya. Kita juga akan try untuk dapatkan tetamu-tetamu luar daripada DIB Highcom kan. Betul. Jadi mungkin kita boleh visit, boleh kita tengok culture mereka di sana, bagaimana dan Betul. gerak kerja mereka dan sebagainya. Ya betul. Bercakap tentang di luar, kita sekarang dekat mana ni Pips dan Kisha? Kita berada di satu tempat yang baru, estetik kata orang. Very estetik. Very estetik. Kita di Ion dan ini bermaksud apa Kisha? Ini bermaksud Ini kita bermaksud- boleh makan di kafe baru Ion ini. Ya, itu satu dan ini bermaksud kita akan keluar dan pergi ke tempat-tempat anda insya-Allah pada season 4. Dan juga istimewa untuk season 4 ni kami membuka ruang kepada jemput-jemputan khas. Ya. Kita pun nak ajak-ajak media, TV Kopi dan Culture lah katakan. So kita akan insya-Allah kalau kena dengan topiknya dan sebagainya, kita akan juga memenuhi jemputan-jemputan event ataupun acara-acara yang bersesuaian. Dan juga kalau ada topik khas yang mereka ingin kita bincangkan, masukkan sedikit dalam Kopi Panas dan sebagainya, jangan lupa email kepada kami ataupun boleh just drop down comments dekat video ini. Ya, kami perlukan anda punya feedback. Sebab kami kadang-kadang pun tak tahu apa topik lagi kita nak bincang kan. Kadang-kadang kita macam nak cakap apa ni Bib, cakap apa ni Katul. Macam tu. Itulah, kami pun perlukan bantuan anda untuk memberi idea-idea untuk Betul. topik-topik yang menarik untuk kami bincangkan. Selain daripada tu kita juga akan highlight tahun ni kita nak highlight digital tech kita kan. Jom digital, macam Jom tu. digital di mana grup IT tengah hangat
memperjuangkan Dah tampal Jom stiker belum? Digital 3.0. Dah dapat stiker. Dah dapat stiker? Dah dapat stiker, jangan lupa tampalkan pada laptop anda. Dapat stiker. Time for change. Ya. Kita maju ke depan bersama digital dan juga kita akan highlight maybe digital ambassador. Kita ada digital ambassador. Kita akan temu bual bersama digital ambassador kita. Selain daripada tu siapa lagi? Kita juga akan ada quiz-quiz yang hangat. Seperti biasa dengan hadiah-hadiah yang menarik. Jadi kita akan ada kopi, culture dan quiz. Ya, seperti biasa. Kopi, culture dan quiz. Dan juga kita juga akan highlight cerita-cerita tentang culture. Ya betul, cerita-cerita tentang culture kita akan highlightkan recognition. Jadi nantikan daripada kami. Kita ada banyak perancangan. Tahun lepas saya rancang nak ada topik pasal Liverpool dengan Cik Azri dan Cik Fauzi. Apa katanya, this is our year? This is our year. Gitu. Soalnya tahun ni dah menang diorang kan. Hopefully Cik Azri dengan Cik Fauzi menonton episod ni dan akan menyahut panggilan kami untuk satu episod kita cerita tentang Liverpool dan kejuaraan mereka. Gitu. Lagi apa lagi? Segala jenis topik-topik hangat lagi selain daripada bincangkan Fatah Amin nak kahwin bila. Apa lagi? Amin. Amin. Takkan orang Dani saja. Kena ada lain. Dah sadik saya dah diambil orang. Kan? Apa lagi kita nak ceritakan? Manalah tahu kot Pak Mat Western nak sponsor kita bagi Tomahawk kan. Tomahawk. Saya sanggup nak suruh ke Pulau Pinang pun saya tak apa. Tak masalah. So itu je. Itulah rancangan kami untuk Kopi dan Culture season ni. Hopefully kita semua sihat walafiat, insyaAllah. Dan kita dapat memberi episod-episod yang menarik. Dan untuk tontonan anda sekalian. Dan tahun ni kita ada Katul bersama kita. Itu antara paling keistimewaan season 4. Anda akan lihat saya kurang daripada sebelum ni. Kita akan tengok, kita akan highlight Kisha dengan Katul. Okay? So, jangan lupa ikuti kami di TikTok, ikuti kami di YouTube, ikuti kami di Spotify, ikuti kami di follow. Yes, follow. Subscribe dan juga like dan juga jangan lupa share dengan kawan-kawan semua. Sebab nanti kalau ada kopi culture dan quiz, semua benda ni akan menjadi, saya dah bagi soalan bocor ni, semua benda akan jadi kewajipan anda. Betul. Apa kata follow dan like, subscribe siap-siap. Betul? Macam-macam hadiah kita akan sediakan insya-Allah kalau ada bajet. InsyaAllah, doakan kami dapat bajet yang lebih baik. So itu sahaja daripada kami. Saya Pips, saya Kisha dan saya Katul. Sampai ketemu di episod akan datang. Kopi dan Culture season 4.